Sebelum ini, media melaporkan bahawa Muhammad Zaimuddin Azlan, seorang penjajah belon yang mengalami kecederaan selepas berlakunya kekecohan dengan pihak penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Jalan Tuanku Abdul Rahman, telah mengambil langkah awal untuk memfailkan saman terhadap pegawai yang terlibat dalam insiden tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, aktivis politik Cikgu Bat melalui akaun Facebook miliknya menyuarakan kritikan terhadap Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh. Beliau menulis, "Mohon Dr. Akmal Saleh tidak membantu sekerat jalan. Adakah Dr. Akmal hanya tampil ketika isu ini panas sahaja? Dr. Akmal sebelum ini memang popular bawa isu sekerat jalan sementara panas dan popular contohnya isu stokin kalimah Allah terus senyap selepas Anwar Ibrahim bawa Tauke KK Mart sebagai delegasi perdagangan negara ke luar negara. Beliau turut menyentuh isu lain yang pernah timbul sebelum ini. Contoh kedua Akmal keluar media konon akan arah pemuda UMNO Pahang bertindak isu penceroboh raup lepas penguatkuasa diganggu. Apa sudahnya? Sembang sahaja," katanya. Sebagai respon, Dr. Akmal tidak berdiam diri dan tampil menjawab kritikan tersebut melalui satu hantaran di Facebook. Menurutnya, kita yang bawa dan kita dah tawarkan khidmat peguam pada hari pertama. Kamu juga tawarkan khidmat peguam pada Abang Belon dan Abang Belon telah memilih khidmat peguam kamu. Jadi kita berbesar hati untuk terima dan hormat keputusan Abang Belon. Beliau turut mempersoalkan kenyataan Cikgu Bat. Kamu dah buat PC, bawa ke hulu ke hilir Abang Belon ni. Sekarang kamu nak salahkan pemuda UMNO pula sebab tak bantu Abang Belon. Tambahnya lagi, Abang Belon dah pilih kamu untuk bantu, maka kamu patut selesaikan sehingga habis. Bukan hanya menunggang Abang Belon ni sahaja. Tetapi jika kamu tak mampu nak selesaikan, tak apa, kami sentiasa dengan hati terbuka untuk membantu Abang Belon mendapatkan keadilan. Dr. Akmal turut membidas tuduhan kononnya beliau berdiam diri dalam isu pencerobohan tanah di Raup. Katanya, mengenai tanah Raup yang diceroboh tu, tak nampak ke kerajaan Pahang dah tebang pokok-pokok durian tu? Siapa yang arahkan? MB Pahang naib Presiden UMNO. Baca dulu sebelum komen. Jangan pandai menunggang jer lain kali, ujarnya.